pedas ayam. Nak rasalah Cik Mas. Rasa. Sedapnya Cik Mas. Marvelous rasanya. Ini baru satu jenis. Belum rasa lagi yang lain. Banyak jenis kan asam pedas ni? Mestilah. Ada yang titik serai, lengkuas pun rasanya lain. Satu resepi ada pelbagai rasa. Asam pedas ayam marvelous, Bon. Appetit. Wow, Wow. nampak dan bau pun sedap. Okey, bagi I try dulu. Wait. Sedap ah. Laila, dah makan cepat. Laila, Imran, makan. That's my goal. Yummy. Sedapnya. I mean, sedap. Sangat sedap. 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 Tak apa. Makan lagi. Cara. Lauk semalam ke, Mami? Excuse me. Tolong sikit. Ini baru masak. Asam pedas ayam with halber. What's helper? Halber is like a herb. Nampak macam sedap walaupun rupanya lebih kurang macam semalam, tapi tak apa. Kita try dulu. You should try first. Sedap. Asam pedas ayam daun kesum. Wow. Again? Hello. Hari ni agak berbeza ya. Hari ni kita ada daun kesum. Tada! Sarah! Cuba tekan. Asam pedas. Absolutely correction. Mami masak asam pedas ayam with daun limau pun. Mami saja eksperimental. Yummy. Sedap sangat. Sedap, Laila. Sedap. Kalau sedap, let's eat together. Laila diet Mami. I so certain. Hello. Kenapa semua orang reaction tak seperti mana yang Mami wanted? No. Laila is on diet, Mommy. Kalau tak diet, memang Laila makan. You, hari-hari asam pedas. Apa kata Mami try guna buku manual Haji Syukri tu? Ada 33 resepi dalam tu, Mami. Tak apalah. Kalau tak ada siapa yang nak makan, tak apa. Makan je nasi putih. Kita ni bolehlah masak untuk demi keluarga yang tercinta. Ini yang kita dapat. Kita masak kena komplain, tak masak kena komplain. Kita tak tahu lagi nak buat apa buat. You, asam pedas you tu nampak macam sangat sedap. Betul ke? Ya, you pandai masak, I tahu. Sedap sangat.
Daddy boring lah. Cuk. Siapa yang kantungkan Mami guna lauk Cik Mah? Korang kan? So jangan nak komplain sangat sebab sekarang ni Mami cuba buktikan yang dia boleh masak. Tapi masalahnya dia guna satu lauk je tak ada Daddy. Boring lah. Okey apa? Ada variasi kan? Dalam tu ada serai, ada daun kesum, ada halba. No. Daddy, faster. What to buy? It's hot here, hot. Dia ni nak laksa. Imran apa? Alright, boy. Ulala. Tapi masalahnya, dalam buku manual Ejen Syukri kasih ada 33 resepi Daddy. 33. Tapi kalau Imran boleh pujuk Mami ikut semua resepi dalam buku tu, jadi bayar Imran 50. 10, Ni 30. 20. Deal. Hi. Laksa dua. Cendol dua. Rose. Je lah. Thank you. Rose. Yes, Rose. Yes. Hi. Hi, Rose. Hi. Awak beli apa? Cendol. Cendol. Laksa. Sedap. Esok kita orang nak pergi shopping. Awak nak ikut tak? Shopping? Me? Yes. Sarah, aku tak sanggup tengok kau sedih kerana Darwish. Jadi, aku akan dermakan otak aku kepada Darwish. Derma otak. Daniel, jangan buat kerja bodoh, Daniel. Otak kau hanya ada satu. Aku tak mahu kau sedih, Maisara. Ambillah otakku ini. Yami? Ya, Mami? Apa yang derma otak tu? Yami baca apa tu? Yang baca ni, novela Emisio ni. Yang derma otak tu? Daniel. Siapa pula Daniel tu? Daniel ni seorang pemuda kampung yang suka kat Maisara. Tapi, Maisara suka kat Darwish. Tapi, hari tu Darwish accident. So, dia punya otak berkecai. So otak dia hancur. Daniel ni nak derma lah otak dia bagi kat Darwish. Masalahnya boleh ke derma otak tu? Dah buku fiction, Mami. Bolehkan je lah. Tetapi, si Daniel ni ada agenda. Apa? Dia agenda. Ceritalah. Mana boleh bagi tahu? Alah, come on Yami. Ceritalah sikit. Apa kata Mami baca? Okey, Pak sini. Apa ni? Telefon Daniel berdering. Hello. Okey, jawab Daniel. Apakah sudah selesai urusanmu, Daniel? Jap. Wak Karjo ni siapa? Baca. Baru Mami tahu. Baca. Ya, Bapa.